boleh buat. Okay, macam-macam hal pula lah. Okay, untuk hari ni punya gimbal pula bermasalah pula. Okay, tak tahu apa dah jadi dengan aku punya gimbal. Dia tak mau, dia dah macam dah tak berfungsi, dia dah terkulai. Ada yang tanya abang pakai kamera apa abang buat vlog? Okey, aku pakai DJI Nano. DJI Nano bagi aku dia santai lah, selesa. Dia mudah digunakan. Lagipun dia boleh terjun di layar. Dah nak start kita punya live mingguan. Jadi ada kita punya equipment yang kita guna untuk live. Okey, jom kita start. Terganggu lah dia punya, tak tahu lah apa problem dia sampai tak diguna. Jadi kita kena kepit dengan sana ni, guna inisiatif ni lah. Semoga tugasan kita ni berjalan dengan lancar. Untuk live ni agak terganggu juga. Aduh, aku punya gimbal ada problem sikit. Guna secara manual lah. Nasib baik ada pengepit ketam tu. Let's go. Live ni agak spoil sikit, jadi aku tak boleh banyak ubah lokasi dalam live ni. Aku kamera pun tak boleh move kiri kanan, tak boleh face tracking sebab ada masalah gimbal. Itulah ni spoil lah. Nak buat live agak terganggu sebab kita punya face tracking tak boleh pakai. Kita nak bergerak pun tak boleh. Hanya 2 hari lah line macam problem sikit, macam gampang sikit line. Okay, jadi apa-apa pun nak buat macam mana kan, tugasan mingguan macam ni kena terus jugalah. Let's go.